Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia kena Semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati jiwa semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani. Dari tapak gravitas Pulau Pinang, kami bawakan kepada anda Temu Anwar Generasi AI. Ayo seluruh rakyat Malaysia, kita laungkan semangat Malaysia Madani. Dan seperti mana anda dapat ketahui sekarang ini, kita meraihkan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, diiringi dengan pucuk pimpinan tertinggi dan juga VIP serta seluruh warga Pulau Pinang meraihkan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke tapak gravitas yang terletak di Jalan Baru Perai, Pulau Pinang. Untuk makluman anda, seawal jam 11 pagi tadi, tapak parkir gravitas ini telah pun dipenuhi oleh golongan belia dan para pengunjung yang sangat teruja untuk bertemu bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Seperti mana kita dapat saksikan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersalaman mesra bersama dengan pengunjung-pengunjung yang ratanya pelbagai kaum meraihkan kemeriahan bagi sesi Temu Anwar Generasi AI. Untuk makluman anda, bagi anda yang masih lagi tidak memahami apakah generasi AI yang dimaksudkan pada kali ini, untuk episod kali ini, sesi Temu Anwar Generasi AI membawa maksud generasi ada idea. Dan ketika ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus menuju ke hadapan pentas utama bagi mengambil tempat, dan diharapkan kepada semua dapat menyaksikan betapa meriahnya suasana kami di sini di tapak gravitas untuk meraihkan sesi dialog Temu Anwar Generasi AI. Jadi suka untuk saya gambarkan bagaimana kemeriahan suasana dan laungan semangat Malaysia Madani yang bergema di tapak parkir gravitas. Dari segi atur cara, kita telah pun saksikan sambutan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri disambut mesra oleh kepimpinan tertinggi dan warga Pulau Pinang yang terdiri pada berbagai kaum mengiringi ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini. Sudah pastinya acara utama dan tumpuan pada hari ini adalah dialog anak muda bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan berlangsung seketika nanti. Tetapi terlebih dahulu, untuk pengetahuan anda, program Temu Anwar ini merupakan program dialog golongan belia bersiri. Dan sekarang ini kita beri fokus utama ke pentas utama bagi nyanyian lagu Negaraku.
Hadirin dipersilakan duduk. Baik, itulah dia. Tadi sebentar tadi nyanyian lagu Negaraku dan nyanyian lagu Pulau Pinang. Dan untuk makluman anda, bagi pengetahuan anda semua, program Temu Anwar ini merupakan program dialog golongan belia bersiri dan sinonim dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan program ini diadakan khusus bagi memberi ruang kepada setiap lapisan masyarakat, terutamanya golongan belia, untuk mengutarakan persoalan secara langsung kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi melihat kepada impak penganjuran yang positif, program ini seumpama ini merupakan platform yang sangat terbaik untuk golongan belia menyuarakan pandangan dan juga idea-idea yang bernas bagi membangunkan Malaysia Madani secara terus langsung kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini menggambarkan keterbukaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mendengar dan meraihkan pandangan serta idea daripada golongan belia dari seluruh Malaysia untuk memajukan Malaysia Madani. Dan untuk makluman anda juga, objektif Karnival Generasi AI untuk memupuk semangat kemasyarakatan dan kekitaan dalam kalangan belia. Baik, sekarang ini kita akan kembali ke pentas utama bagi mengaminkan bacaan doa bagi mendapatkan keberkatan sepada dengan acara kita Temu Anwar Generasi AI. Jadi sama-sama kita akan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh pembaca doa sebentar saja lagi. Dan untuk makluman anda juga, anda boleh menyaksikan kami secara langsung di saluran berita RTM, siaran serentak di saluran TV1, dan juga untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Dan untuk makluman anda, pengunjung pada pukul jam 11 pagi tadi telah pun memenuhi suasana acara hari ini untuk memeriahkan program Temu Anwar Generasi AI yang akan melibatkan sama ada yang bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pengunjung rata-ratanya daripada golongan belia yang hadir ke Temu Anwar Generasi AI. Baik, untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk majlis ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan, sama-sama kita mengaminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, kami bersyukur kepadamu ya Allah kerana dapat berhimpun di dalam program Karnival Generasi Ada Idea Gen AI. Ya Allah, rahmati dan berkatilah program kami ini ya Allah. Kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah kami dari segala rupa bentuk kemungkaran dan pimpinlah kami sekalian ke jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Rahman, peliharalah negara kami dari sebarang keadaan huru-hara dan segala bentuk ancaman. Peliharalah perpaduan di kalangan kami, supaya kami hidup dalam sebuah masyarakat yang aman damai. Jadikanlah kami orang-orang yang terus menabur bakti membangunkan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Begitulah tadi bacaan doa yang telah pun dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahim Othman. Untuk makluman anda, suka untuk saya kongsikan kepada anda semua mengenai objektif Karnival Generasi AI pada kali ini. Seperti anda sedia maklum, sebelum ini, sesi Temu Anwar banyak diadakan di IPT di seluruh Semenanjung Malaysia. Namun pada hari ini begitu cukup istimewa, namanya pun Temu Anwar Generasi AI, iaitu generasi ada idea.
Untuk makluman anda semua, objektif bagi Karnival Generasi AI untuk memupuk semangat kemasyarakatan dan kekitaan dalam kalangan belia melalui aktiviti dan program interaksi yang telah disediakan. Seterusnya, meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu semasa menerusi program dan aktiviti yang disajikan seperti pameran serta ceramah. Menggalakkan aktiviti fizikal dan gaya hidup yang sihat melalui aktiviti-aktiviti yang berorientasikan kesejahteraan dan keceriaan, turut melahirkan masyarakat madani yang berilmu pengetahuan, berdaya saing dan peka terhadap isu-isu semasa. Secara kronologinya, program dialog anak muda bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini pada awalnya dilaksanakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC pada 19 Mac 2023 yang lalu dan mendapat sambutan lebih 8,000 golongan belia yang kemudian diteruskan lagi ke lokasi-lokasi berikut yang kebanyakannya di antara IPT di seluruh Malaysia. Baik, ayuh kita teruskan sesi dialog bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Temu Anwar Generasi AI. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum kita memulakan sesi diskusi dan juga mendengar ucapan penuh bersemangat, ucapan inspirasi daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Perdana Menteri, insya-Allah tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita akan dengarkan apakah harapan, apakah barangkali kata-kata semangat dan juga bicara inspirasi, dan juga kita akan membuka soalan kepada anak-anak muda, tuan-tuan dan puan, orang Penang. Saya dengar juga ada orang Indonesia, Datuk Seri Utama, yang hadir pada hari ini. Saya nak dengar dulu suara daripada Politeknik. Dengar sikit suara tuan-tuan dan puan. Politeknik ada? USM ada? Orang Penang ada? Alhamdulillah. Baik, Datuk Seri, sihat ke Datuk Seri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya daripada saya sekolah lagi sentiasa mengikuti pidato Datuk Seri Utama. Masa tu saya ingat lagi antara saya selalu guna, bukan minggu ini, minggu depan kan? Bukan ini bulan depan, lawan tetap. Saya ingat lagi, Masya Allah. Datuk Seri, sebagai pembuka bicara, balik kampung ke Penang, saya dengar kata sebelum ni ada pergi sekolah rendah dulu kan? Cerita sikit, kalau di Penang ni mana pot yang menjadi kegemaran Datuk Seri? Tempat lepak ke, nasi kandak ke kan? Di mana tempat yang Datuk Seri sentiasa berkunjung dan pengalaman membesar di negeri Pulau Pinang sebelum ke MCKK? Datuk Seri, fadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih Saudara Amin. Ini handal juga nak jadi moderator ni. Terima kasih. Terima kasih Tun Ching, Timbalan Menteri Komunikasi, KSU, STI dan Timbalan Ketua Menteri dan Tan Sri S. Salim. Bukan CM Salim, Tan Sri Salim. MC yang bantu menjelas. Dan yang paling penting, anak-anak yang mendukung program Gen AI ini. Baik. Sebelum tu kerana ini baru lagi Deepavali. Jadi saya ingat untuk masyarakat India, terutama dengan sambutan tadi, saya nak ucapkan India Deepavali Nal Vartukal. Okey. Dia sekejap maknanya boleh, kita kena santuni. Kadang-kadang kita ni banyak bicara soal pertelingkahan, kebencian, permusuhan. Walaupun kita tahu Islam tu rahmatan lil alamin, walaupun kita tahu bismillahirrahmanirrahim, tetapi kadang-kadang tindakan kita itu membawa hanya musuh benci. Jadi sebab itu saya rasa tugas kita dalam kerajaan madani ini menyantuni. Ada kita beza pendapat, tak apa. Kita tak setuju, boleh. Tapi tidak kerana kebencian, warna kulit dan sebagainya. Minggu lalu, Presiden Ethiopia itu dulu Habasyah. Habasyah ini tempat lahirnya Sayyidina Bilal. Jadi Prime Minister, Perdana Menteri dia datang. Dia kata kagum Kuala Lumpur itu gini. Namanya Abi Ahmad Ali. Bapa dia Muslim, mak dia Kristian. Dia bukan Islam, yang saya tahulah. Tapi dia bicara tu dengan Alhamdulillah, InsyaAllah, Barakallah. Kemudian saya cerita kat dia. Saya kata, Prime Minister Abi, tahu tak anda bahawa hijrah pertama
yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, bapa saudara Rasul, ke Habasyah, Ethiopia. Itu ke Ethiopia, ke Habasyah, negeri anda. Dan maharaja masa itu namanya Najashi, Kristian. Rombongan Islam nak minta perlindungan. Rombongan Quraisy kafir pergi menyatakan jangan, tangkap mereka, bagi kami bawa balik. Najashi kata tak apa, dia dengar belah sini, dia dengar rombongan Islam. Itu apa yang kenapa kamu bawa perpecahan? Kami tak bawa perpecahan, kami mengesahkan Tuhan yang satu. Kami iktiraf semua nabi-nabi termasuk Isa alaihissalam. Jadi dia kata, pasal apa aku nak tekan mereka? Jadi Maharaja Najashi dalam hijrah pertama orang Islam ke negeri Kristian, inilah dalam sejarah hijrah pertama, Maharaja Najashi Kristian beri perlindungan dan jamin kamu boleh duduk sini dan kami jamin keselamatan. Jadi itu sebenarnya yang patut kita ajar. Ada tak lepas itu ada permusuhan raja-raja Kristian yang zalim? Ada. Ada tak raja-raja dan khalifah Islam yang kemudian maharaja Islam yang zalim? Ada. Tapi mengapa tak boleh mula dengan fakta supaya kita faham? Bila saya sebut begitu, tahu tak Perdana Menteri yang Kristian kata ke saya, Perdana Menteri Anwar, jangan lupa Bilal juga dari Habasyah. Saya terus tertarik. Dia kata Bilal. Dan saya pun dalam ucapan pengenalan dia, Bilal yang hitam legam, bibirnya tebal, dibawa kemudian sebagai hamba abdi, dibebaskan setelah dia masuk Islam dan didera setengah mati seperti sudah tahu. Kemudian selepas wafat Rasulullah, dia pernah diangkat sebagai gubernur Madinah. Maknanya, dan azan dia itu saring dan indahnya suara, hamba. Dia tidak ada penghinaan kerana warna kulitnya, kerana dulu keturunan hamba, kerana tak tahu di mana ibu bapa dia, tetapi kemuliaannya. Ada satu peristiwa di mana salah seorang sahabat dalam bijang tu, dia panggil Bilal ini, Yabna Sauda, hai anak orang kulit hitam. Betul tak anak kulit hitam? Betul. Tapi mengapa Rasulullah larang? Dia sebut anak kulit hitam. Jangan sekali-kali kamu singgung dan hina orang kerana warna kulit dan keturunannya. Apa jawab Rasulullah? Dia itu ahlil baiti, dia itu ahli keluargaku. Macam seorang hamba abdi, hitam legam, dari Ethiopia Habasyah, diangkat. Ini mesej Islam. Jadi kalau saya raikan rakan-rakan saya masyarakat India atau Tamil atau Hindu, saya raikan kerana hubungan kemanusiaan, humanity, kerana mereka warga negara yang taat, yang kasih kepada negara ini, yang bayar cukai, yang jaga keamanan. Itu sebab saya ucap Deepavali Nal Val Tukar. Mukadimah panjang sikit, tapi saya ingat satu pengajaran bagi anak-anak dari college, dari USM semua ni, kena ingat ini yang kita nak terapkan. Jangan izinkan negara ini pecah belah dan hancur kerana permusuhan, kebencian. Orang nak merosakkan. Apa masalah dia? Ada kita setuju? Yes. Ada kita tak setuju? Ya. Ada kita tidak setuju. Kadang-kadang tuntutan mereka melampau. Kita bantah. Kita pilih kerajaan yang tegas. Tetapi bukan semua musuh. Bukan semua salah. Ini saya harap pengantar ini memberikan kefahaman. Yang keduanya maksudnya yang baru nak jawab soalan. Ya, boleh lah tu sih. boleh. Soalan ni, saya lahir di Sungai Bakap. Dibesar di Hospital Quarters Bukit Mentajam. Wow. Ya. Dan kemudian dikirim ke sekolah rendah Chok Tok Kun peringkat awal. Dan bila saya pergi sekolah primary, di masa itu dia panggil sekolah perantaraan, Special Malay dia panggil. Masuk sekolah Stowell, mana junior high school. Petang kena pergi di Chok Tok Kun, kena belajar petang itu belajar di Ittihadiyah Islamiyah Wataniyah, sekolah agama di Chok Tok Kun. Malamnya baca Quran daripada Lebay Saleh, salah seorang qari yang terkenal.
Jadi kalau tanya mana minat saya, di situ, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Jadi saya ini lapangan saya lah, maknanya dari hospital Bukit Mentajam ke Kampung Johor Tokun, ke Padang Lalang, ke Kubang Semang, ke Matang Tok Kandu, itu semua tempat permainan saya. Itu jawab. Terima kasih. Masya Allah. Datuk Seri, daripada asal-usul kita pi ke semangat orang muda dulu. Saya ingat Datuk Seri, Raja Ali Tobeng dalam bukunya Universitas Sri Sakti, dia sebut tentang kepimpinan mahasiswa. Dia kata, andai mahasiswa berkata A, rakyat di belakangku akan berkata A. Andai mahasiswa turun ke jalanan, rakyat akan membaling dengan makanan. Nak sebut semangat juang mahasiswa bukan sekadar pergi kelas, balik kelas, pergi kelas, balik kelas. Apa harapan Datuk Seri Utama kepada orang-orang muda, pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar universiti agar mereka bangkit menjadi aset pembangunan negara? Datuk Seri, harapan sikit. Kita bagi motivasi. Amin Musyawarah macam pemimpin mahasiswa. Allah. Datuk Seri, rahsia Datuk Seri, saya dulu pernah digantung universiti kerana mengkritik pemerintah. Aduh. Allah. Ikut Datuk Seri lah. Ya. Apa dia mahasiswa ni? Orang kalangan atau kelompok muda yang ingin menimba ilmu. Ya. Supaya tahap keterampilan, kemahiran membolehkan mereka itu mendapat pekerjaan yang lumayan. Tapi harus diingat, ya, tugas mereka juga adalah menjadi suara jurubicara masyarakat kelilingnya. Ini disebut conscience of the majority. They represent the voice, conscience, aspirations of the majority, suara hati nurani rakyat yang inginkan kebebasan, keadilan, kesaksamaan. Jadi ada adilisme. Orang muda itu bukan diukur semata-mata dari umur. Ada orang muda pikirannya tua. Ada orang muda moralnya jelek. Ada orang muda yang menjadi perkakas dan alat kepada perasuah dan penindas. Sebab itu orang muda itu dikaitkan dengan cita-cita murni, adilisme. Apa dia adilismenya? Menegakkan keadilan, conscience rakyat. Benci dengan rasuah, benci dengan kezaliman. Ini dia cita-cita murni anak muda. Sebab itu di dalam puisi Taufik Ismail, seorang pujangga terkenal, penyair terkenal di Indonesia, dia kata mahasiswa itu budaya takut itu harus dilepaskan. Mana? Jangan umpamanya dekan, mahasiswa takut dengan dekan, dekan takut dengan rektor, rektor takut dengan menteri, menteri takut dengan presiden, presiden takut dengan mahasiswa. Itu yang pentingnya. Selagi mahasiswa itu menjadi jurubicara rakyat, dia harus, bagi saya itu latihan penting. Ada orang mengandaikan universiti harus ada disiplin, benar. Fokus utama menimba ilmu, benar. Tetapi ilmu itu pada pahaman kita juga ma'rifah. Dia ada beza. Ya? Itu sini nak guna whiteboard sana pun boleh? Tak, sini boleh. Tak boleh? Oh, ini canggih dong. Canggih. Ada suruh pakai whiteboard. Saya tengok ada keluar di itu. Okey. Ma'rifah ya. Betul? Betul. Ma'rifah, okay. Masya Allah. Jadi dia maknanya dia ada tingkat satu information. Satu knowledge, satu lagi wisdom. Ini anak-anak mahasiswa mesti ingat ni. Kita ini ada percambahan maklumat. Mana dapat? Daripada Google, daripada mana AI, maklumat bercambah. Bukan semua maklumat itu knowledge. Ya, ada yang kita anggap knowledge, ada yang maklumat, kemudian tingkatnya knowledge. Tapi knowledge tu ada knowledge, kalau ikut Imam Al-Ghazali, ya, dia kategori di antara ilmu yang baik dan ilmu yang buruk dan menyesatkan. Sebab itu saya gunakan istilahnya ma'rifah. Ya?
dia letakkan kategori. Kalau semalam saya di Universiti Pertahanan Nasional, saya sebut tentang penyair Inggeris yang terkenal, nama dia T.S. Eliot. Dia letakkan kategori, mana dia information, we have lost in knowledge, mana dia knowledge, we lost in wisdom. Ya? Karena banyak orang dapat ilmu, tapi hilang apa? Hilang nilai, hilang akhlak. Ini yang hilang. Jadi anak muda itu mesti ditanam kecintaan kepada ilmu, ya, kecintaan kepada ilmu, dan kemudian satu kecintaan kepada ilmu, keduanya dia kena faham dan nilai. Sebab tu bagi kita, kebetulan Universiti Pertahanan dulu timbulkan masalah penderaan serika-serika mati. Kemudian baru ni satu lagi kes, saya panggil budak tu. Ini dia nampak serika, gambar serika sini. Allah. Jadi maknanya ada ilmu, ada disiplin ketenteraan. Tetapi yang tidak ada adalah nilai dan moral. Jadi kalau kita mau jadi pimpinan, mau jadi jurubicara rakyat, mau jadi conscious of the majority, mau bicara tentang kebenaran, keadilan, jangan kita tinggal prinsip wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, maknanya akhlak. Kerana Rasulullah SAW itu disebut sebagai uswatun hasanah. Tulis cepat, tulisan saya cantik pada ni. Maknanya contoh yang terbaik, ya. Dan kita kata wa innaka ala khuluqin azim tu Al-Quran, maknanya contoh harus terbaik. Ya. Karena Rasulullah itu ya pada salatnya, pada akhlaknya, pada Qurannya, pada segalanya, tetapi yang ditekankan ialah contoh dan akhlak yang terbaik. Jadi kalau saya sudah tanya, bila kita bicara dengan prinsip, bicara dengan idealism, bicara menolak rasuah, kerusakan, ini kerana daripada hati nurani, dari dhamir kita sendiri. Pancaran, cernaan dari hati nurani yang menginginkan, yang kemudian terongkai, diterjemah dalam bentuk amal, dan ini disuarakan dengan lantang. Jadi bagi saya di sekolah, di Kementerian Pendidikan Tinggi, kepada menteri-menteri saya beritahu, pendidikan ini juga yang disebut pencerahan. Pendidikan ini juga apa yang disebut juga kesempatan menanam nilai. Kalau masa saya Menteri Pendidikan dulu, saya kata dirumuskan dalam hadis Rasulullah SAW, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Betul tak? Betul. Saya mengaji Malay College tu. Saya bukan sekolah Arab. Yang orang ni pelipis pandai. Jadi maknanya Ad-dabani Rabbi, maknanya ya Allah, perbaiki dan sempurnakan adab aku. Ilmu itu dikaitkan dengan adab. Ada orang berilmu tapi tak ada adab. Sebab itu kalau tengok pimpinan negara-negara di dunia ni, apa mereka tidak bodoh. Mereka bukan jahil, pintar-pintar semua. Ya. Afrika, Asia, Latin America, Amerika, Eropah, pintar, bijaksana, kemahiran dalam bidang digital, AI, you name it, they have it. Apa yang tidak ada? Tidak ada adab. Tidak ada nilai. Kalau kelompok dia, kamu sentuh, dia gasak kamu. Dia hantar serangan, bom dan segalanya. Kalau kelompok orang lain, kamu bunuhlah seramai manapun. Dia tidak memberi kesan. Maknanya, terhakis nilai. Hilang kemanusiaan. Sebab itu saya bagi pihak saudara, saya lantang. Ada orang kata, Anwar, kita negara kecil, jangan terlalu lantang dalam soal Gaza. Saya kata, bagaimana mungkin kita boleh diam, tutup mata, padahal setiap hari orang dibantai, anak-anak kecil dan bayi dibunuh
rumah dibakar, tanah dijajah. Tak mungkin kita jadi satu manusia. Apa artinya kalau saya jadi pimpinan dan tidak boleh menyuarakan pandangan berdasarkan prinsip dan adab bagi pihak rakyat Malaysia? Ini saudara yang kita sebut dalam bidang pendidikan, untuk rumuskan, iaitu mesti ada ilmu, mesti ada nilai dan akhlak. Bila saya sebut, mengapa anak muda toleran dengan rasuah? Saya tak kira rasuah dari parti mana. Kerajaan atau pembangkang, sekarang atau dulu. Bagaimana anak muda boleh biarkan orang yang semasa berkuasa, Perdana Menteri ke, Menteri Kewangan ke, boleh kumpul puluh bilion ringgit dan rasa tidak ada kesan? Is something wrong with you. You don't have principles and values. Wang siapa yang diambil begitu? Wang rakyat. Jadi sekarang nak cari wang tambah bagi asrama, beli bas untuk sekolah, semua ada problem. Sebab kita izinkan hal yang sedemikian berlaku. Dan ini terlibat semua, sistemik. Sama ada keperluan polis, keperluan tentera, keperluan sekolah, keperluan kesihatan. Kalau tidak ada prinsip adab dan akhlak, semua ini jadi masalah. Barang baja ada masalah. Beli baja untuk petani miskin pun masalah. Profesor buat research pun ada lagi songlam. Menteri diamanahkan untuk menentukan projek pun ada komisen. Sampai bila negara ini nak selamat? Apakah negara ini miskin? Tidak. Mana pergi puluh-puluh bilion? Balak hilang. Rakyat di kampung yang ada balak tak senang. Industri bertambah, tapi yang miskin tegar masih ada. Ini isu yang harus dibangkitkan secara ikhlas dan konsisten oleh anak-anak muda. Saya maaf kepada rakyat ini ramai, kawan-kawan saya di Matampau ramai, Tok Bun ada tadi saya jumpa. Tapi petang ini saya diminta bicara soal generasi AI. Jadi hujah saya, message saya itu lebih banyak kepada anak muda. Ini sebab saya mengatakan masa untuk kita menimba ilmu. Kalau tak ada ilmu ni bicara macam bicara, saya tak mau kata semua lah, jadi parlimen. Debat belanjawan. Ya. Debat belanjawan. Iyalah, tapi Perdana Menteri ni tak ambil gaji. Dia ni malaikat ke? Ni apa dia ni? Saya tak ambil gaji bukan makna saya miskin. Saya ada alam parlimen. Azizah ada alam parlimen. Cukuplah kerana saya ni selalu lantang nak bagi contoh yang baik kepada rakyat. Saya tak ambil. Okey, katalah baik. Mulai tahun depan saya ambil. Dia maki juga. Aku tak ambil pun salah. Aku ambil pun salah. Apa isu dia itu? Kalau saya ambil tak salah sebab tu hak saya. Saya tak nak ambil kerana saya nak bagi message. Orang sini tahu. Dulu masa saya jadi ahli parlimen tanpa apa, saya tak ambil. Saya ambil gaji menteri, saya tak ambil allowance ahli parlimen. Kalau dulu, puluh-puluh tahun saya jadi ahli parlimen tanpa, saya ambil gaji menteri, saya tak ambil allowance parlimen. Allowance parlimen tu lebih rendah daripada gaji menteri. Sekarang ni, saya tak ambil gaji Perdana Menteri yang sangat tinggi. Tapi saya ambil allowance parlimen. Pun ni macam malaikat, Nabi pun ambil gaji. Siapa tak pernah dengar Nabi ambil gaji? Tak apa. Kemudian isu lain pula. Oh, Anwar ni sekarang dia cukai kepada orang miskin. Orang kaya di Malaysia ni tak kena cukai. Ni ahli parlimen bercakap di Matampau ni. Saudara, boleh kritik, tapi jangan menipu. Sekarang ini yang T15, 315 ni maknanya saya nak kutip wang lebih daripada orang yang maha kaya supaya yang B40, M40, bahkan T yang di bawah tu pun tak payah bayar harga minyak seandainya ada penyelarasan subsidi, yang kata subsidi rationalization. Jadi debate itu jadi masalah begitu. Baik, saya kata kita tidak akan lagi tambah hutang negara. Kita tengok hutang bertambah. Dia kutuk saya. Saya dah jelaskan dalam parlimen. Tahun 2021 hutang 100 bilion. Saya ambil alih turun. Sekarang tinggal 80 bilion.
maknanya hutang tu kurang. Tapi hutang keseluruhannya yang kamu ambil dulu, saya kena bayar. Faham tak? Sebab itu saya kata ilmu tu penting. Anak muda kalau terpengaruh macam itu, maknanya dangkal ilmunya. Padahal bila sebut pencerahan, itu critical thinking. You dengar, baik, Anwar bercakap hari ni, kata kurang hutang. Daripada 100 bilion tinggal 80 bilion. You check. Google find out. Betul? Okey. Jadi ini yang kita nak latih, saudara. Anak muda mesti bangkit sebagai jurubicara menegakkan kebenaran dan keadilan. Arigatou gozaimasu. Masya Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Utama, saya jujur, saya pernah menemubual ramai Perdana Menteri. Tapi jaranglah, rare lah tuan-tuan. Setiap Perdana Menteri ada kelebihan. Jarang Perdana Menteri dalam ucapan mereka ada buka sesi soal jawab daripada hadirin. Tuan-tuan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Anwar bin Ibrahim, dia memberi peluang pada tuan-tuan dan puan-puan. Betul Datuk Seri? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, anda sudah bersedia untuk soalan anda? Alright, okey, untuk bertanya soalan, saya tak mampulah nak panggil semua tuan-tuan, masa tak cukup. Tetapi, mana yang angkat tangan, mana urus dia bagi mic, bila dah dapat mic tu, pertama sebutkan nama anda, dari mana, dan kemukakan soalan. Dan harap jangan jadi panel kedua. Boleh Sebab masa kita tak banyak. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, saya buka, bagi nak tanya soalan, sila angkat tangan, mikrofon akan bagi. Okey, brother yang pakai baju putih biru. We lead USM. Tepukan untuk USM tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Datuk Seri Datuk Anwar Ibrahim dan juga saudara, saya terlupa, maafkan saya nama. Sampai hati kau. Amin Idris. Ya, Amin Idris. Soalan saya begini, Datuk Seri. Seperti belanjuan yang kita lihat, banyak insentif yang telah diberikan kepada pembangunan AI ataupun kecerdasan buatan. Jadi, apakah spesifikasi ataupun insentif yang khusus bagi para mahasiswa, memandangkan pada hari ini saya mewakili mahasiswa USM, ingin lebih mengetahui apakah yang kerajaan peruntukkan buat kami pelajar universiti. Dan soalan saya yang kedua, ianya agak berbunyi sedikit politik. Adakah Pakatan Harapan akan kekal bersama dengan UMNO dalam PRU yang seterusnya? Sekian, terima kasih. Ni mahasiswa terutama. Baik. Silakan Datuk Seri. Pertama soal AI. Insentif ya. Seperti kita tahu, sejak setahun lebih yang lalu, setahun setengah yang lalu, saya telah mengarahkan supaya AI, Artificial Intelligence, diberi penekanan. Maka kita luncurkan fakulti AI UTM. Kemudian di tiap universiti termasuk USM adakan disiplin AI yang harus ditingkatkan. Itu segi latihan. Kerana negara tidak mampu dipacu dan ditingkatkan pertumbuhan, dan sekarang ini menjadi tarikan umpamanya semiconductor hub. Semiconductor itu menjadikan chip yang sangat mendesak dan kritikal bagi negara. 26% daripada pengeluaran Malaysia itu 26% itu diekspor ke Amerika Syarikat. Maknanya kita sudah menjadi hub. Dulu kita ini dipersiapkan dari segi back end. Sekarang ini kalau dalam Infineon, pelaburan terbesar Infineon luar daripada Jerman itu di Malaysia. Kulim High Tech, Melaka, baik. Front end sekarang. Maknanya kata ketua eksekutif Infineon, dia perlukan 4,000 jurutera. Dia perlukan jurutera yang ada kemahiran AI. Maknanya dia upskilling daripada jurutera. Maka kita arahkan semua TVET dengan perbelanjaan lebih dari 7 bilion ringgit. Termasuk daripada Ma'had Tahfiz bagi latihan TVET dan sebagainya AI. Dan MCMC di antara yang tolong menyelaraskan bidang ini supaya ada keupayaan digital. Baik
MCMC, Tekun, MDEC. Ini semua badan-badan agensi yang menyediakan perpinjaman sama ada untuk startups ataupun latihan tambahan untuk mahasiswa, untuk graduan, untuk lulusan college, untuk TVET. Kalau perlu, sudah di USM, saya akan tugaskan seorang sama ada di MCMC atau bagaimana yang untuk menjelaskan kepada anak-anak mahasiswa apa yang disediakan oleh kerajaan dari segi peruntukan atau pinjaman atau latihan. Okey? Mana dalam tempoh 2 minggu, saya wakil USM ada ya. Dalam tempoh 2 minggu, Tuan Salim, you make sure dalam tempoh 2 minggu ada seorang akan dihantar ke USM untuk memberi penjelasan apa yang disediakan oleh semua agensi kerajaan atau KSU Tulung Seleras. Okey. Soalan kedua, Datuk Seri. Okey. Soalan kedua. Apalah ni, saya dah jangan-jangan balik. Minum pun belum. You tanya soalan yang susah, Ustaz. Baik, soalannya apakah PH akan bekerjasama dengan UMNO BN? Baik, kita dah lihat umpamanya dalam beberapa pilihan raya baru ini, sukar bagaimana-mana parti untuk menguasai majoriti yang agak selesa. Kalaupun ada kemungkinan majoriti terlalu kecil dan tidak menyebabkan kerajaan itu stabil. Malaysia sekarang sejak 2 tahun yang lalu itu dianggap di antara negeri yang paling stabil dalam tahun ini, yang menyebabkan negara luar memberikan perhatian. Baru-baru ini bila kita mohon untuk menyertai BRICS, Malaysia daripada 30 negara paling mudah diterima. Ya. Perdana Menteri Ethiopia beritahu saya tentang mesyuarat dalaman 8 negara asal BRICS. Pengurusinya Vladimir Putin, Rusia. Dia kata ni 30 application, kita mula dengan Malaysia. Kita cadangkan Malaysia diterima kerana sekian. Habis dia bercakap, Xi Jinping China, dia sokong kerana Malaysia ini punya potensi dan centrality, dia berkawan dengan semua. India, Narendra Modi memberi sokongan. Jadi Perdana Menteri Ethiopia kata, saya mula nak berucap, tapi saya tak jadi. Saya tengok semua dah sokong kuat, saya pun bagi sokongan. Sebulat suara bagi sokongan ke Malaysia. Ya, mana jasanya tentu kerana stabil. Mana termasuk PH, UMNO, BN, GRS, GPS. Menyebabkan kita punya 2/3. Dan ini dan selain daripada itu, dasar kita jelas. Orang tanya, apa pelan perindustrian baru? Kita ada. Apa ada pelan digital? Kita ada. Apa pelan semiconductor? Ada. Jadi kita siap. Apa pelan transisi tenaga? Yes. Digital transformation? Yes. Jadi bila kita prepare ni semua, kita ini plan kita. Awak datang, ini berian. Kemudian cabaran dia. Apakah pentadbiran kita efficient? Ini tansi KSN pun ada. Dan KSN ini membawa suatu sosok baru yang mau perubahan di kalangan penjawat awam. Jadi terima kasih. Kerana bila orang tahu, politik stabil, dasar bagus, tapi pelaksanaan lembab. Orang tak mau. Dia boleh banding Vietnam bagaimana, Indonesia bagaimana, Thailand bagaimana. Kita mesti lebih cekap dan anda untuk kebaikan negara. Jadi bagi saya ini sebabnya politik stabil. Jadi kalau inilah keadaannya dan dasar diterima. Apa yang saya bagi penekanan sebagai selain dasar ekonomi madani dan sebagainya. Saya kata pertama, governance. Tata kelola kerajaan mesti diperbetulkan. Negara ini sudah hampir dirosakkan kerana tamak haloba, keterlanjuran, ya, sakau wang rakyat. Walaupun saya tahu banyak orang tak suka saya bercakap saya tata kelola dan sakau. Ya. Dia kata, asyik-asyik sakau. Memang betul. Ceklah apa pun. Saya mesti sebut tadi, baca, sakau. Research, profesor, sakau. Kontrak senjata tentera, sakau. Kontrak tempatan banjir, sakau. Jadi saya stop. Saya kata kalau mana-mana menteri dan mana-mana kementerian nak buat projek, melainkan isu keselamatan negara yang agak terlalu serius, apa dipanggil
risikkan, yang lain semua tender. Rayulah bagaimanapun. Datanglah daripada mana, saya tak peduli. Tender, ikut proses, kemudian kita luluskan. Dan kalau ini dipersetujui, dasar dipersetujui, kita muafakat dalam Jemaah Menteri, saya fikir wajar kita cari jalan untuk teruskan kerjasama PH-BN terutamanya di Semenanjung ini. Itu jawapan saya. Baik, terima kasih. Soalan yang seterusnya. Okey, ada sebelah sana. Ya, brother yang berkacamata. Silakan, nama, soalannya, dari mana? Assalamualaikum. Salam. Petang Dato' Sri. Nama saya Lim Yi Hang, saya umur 22. Saya dari Johor. Saya bakal keluarkan dalam bidang pentadbiran awam. Sebab Ya, boleh minta urus dia bagi mic. Kalau ada mic yang lagi bagus. okey. Sebab hari ini dekat kami semua banyak mahasiswa dan anak-anak muda, dan ramai antara kami banyak risau tentang masa depan sebab sekarang orang cakap susah nak cari kerja, dan especially yang gaji berbaloi. So kami memang bimbang lah, bolehkah kita dapat kerja yang stable dan gaji yang cukup selepas graduate. So jadi saya nak tanya, macam mana Dato' Sri akan bantu anak muda macam kami dapat kerja yang lebih secure, terjamin, dan kalau boleh juga dapat gaji yang tinggi. Sekian, terima kasih. Tadi dari mana, Dek? Dari mana? Dari Johor. Johor. Nama apa tadi? Lim Yi Hang. Alright, thank you brother Lim. Lim, Oh, Lim ni, dia kata Lim je, dia beradik Lim Guan Eng pula. Baik. Dah bergurau macam his sisters here. Wait. Sekarang ini, dalam bidang kejuruteraan, okay, kalau kejuruteraan dan related, kita kurang 10,000. Dalam bidang AI digital, kita kurang ribuan. Kurang. Maknanya, supply kita tidak boleh memenuhi demand. Dan gajinya kalau private sector relatif ya, itu memang meningkat. Umpamanya lulusan TVET, kalau dulu 2,000, sekarang dia dah minimum 3,000, 3,500. Ya. Jadi, janganlah harap gaji mula tu biarlah sederhana sikit. Ya. Kemudian, kalau tanya nasihat saya kepada anak-anak, saya jawab macam ni. Tugas saudara, tak usah pusing bab itu. Belajar dengan sesungguh, bentuk pribadi yang baik. Soal mencari pelaburan, mendapatkan dukungan daripada negara-negara luar untuk memberikan dukungan supaya kita menjadi destinasi pelaburan yang menarik. Menggalakkan pelaburan domestik. Menentukan jumlah pelancongan itu meningkat, ya, maju cepat. Itu tugas kami dengan sama pejabat awam dan sektor swasta. Dan insya-Allah kita akan lakukan sebaiknya. Saya dari segi saya ikhlas mungkin dalam beberapa disiplin. Sebab itu Mahat Tahfiz, kerana peluang pekerjaan tak banyak. Kita minta mereka sebagian besar terus ke Mahat Tahfiz tapi tambah dengan TVET. Sebab itu masyarakat India yang dulu tidak ada program, TVET juga kita bagi tumpuan sebagai masyarakat India terutama daripada keluarga yang miskin. Orang asli kita gunakan TVET. Dan ini yang di bawah Datuk Sri Zahid memang ada program-program tambahan untuk ini. Jadi kalau tanya saya, melainkan disiplin yang tertentu mungkin ada masalah, tapi umumnya jumlah pengangguran kita itu sangat rendah sekarang ini. Ya. Apakah memuaskan? Belum. Ya. Selepas COVID kita agak lembab dan sekarang ni baru meningkat. Kita tengok macam kadar pertumbuhan dan pelaburan. Tapi kalau kita tengok pelaburan paling tinggi apa sekarang? Ini semua digital, data center, AI, ya. Google, Microsoft, AWS, Nvidia, kemudian semiconductor, Infineon, itu yang mereka masuk. Jadi sebab itu kalaupun kita ada training say liberal arts, shift untuk mendapat pendedahan dalam soal digital dan AI itu perlu. Dan kalau ini dapat dilakukan, saya
mempunyai harapan dan kepercayaan peluang pekerjaan akan lebih baik. Ya. Doa supaya politik negara stabil, masyarakat pelbagai kaum dan agama ini kerja dengan aman dan tidak biarkan negara ini dihasut oleh puak-puak pelampau. InsyaAllah masa depan kita A1. Terima kasih Brother Lim atas soalan yang powerful tadi. Okey, soalan seterusnya. Okey, sila. Ya, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya harap semua sihat sejahtera. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar kerana sudi hadir pada hari ini dan juga menjemput kami komuniti OKU Pendengaran untuk hadir bersama-sama pada petang ini. Jadi nama saya Artika. Saya dari Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang. Wow. Baiklah, saya ingin bertanyakan soalan berkaitan dengan pendidikan kepada OKU Pendengaran. Jika kita lihat pada waktu ini, kebanyakannya pendidikan agama kepada OKU Pendengaran pada masa ini sebenarnya kalau kita diteliti banyak kekurangannya, masih lagi boleh dikatakan keciciran. Dan baru-baru ini saya ada lihat bajet yang dibentangkan akan ditubuhkan pusat pendidikan kepada OKU autistik di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan saya juga ingin bertanyalah berkaitan dengan pendidikan kepada OKU Pendengaran, terutamanya bagi OKU Pendengaran yang beragama Islam. Jadi saya ingin bertanya, adakah pada masa akan datang akan ditubuhkan ataupun akan ditingkatkan pusat pendidikan kepada OKU Pendengaran khasnya kepada orang Islam seperti KAFA khusus kepada OKU Pendengaran? Yang kedua, sekejap ya. Okey, soalan yang kedua, bagi komuniti orang peka yang beragama Islam, contohnya kepada yang dari peringkat rendah, mereka telah belajar agama di sekolah rendah, sekolah menengah, dan apabila mereka telah habis pada alam persekolahan, masuk ke alam pekerjaan, ada yang berkahwin, ada yang meneruskan ke bidang masing-masing. Okey, contoh saya beri contoh pada OKU Pendengaran yang berkahwin, kebanyakan mereka mengalami masalah dalam rumah tangga, krisis rumah tangga, kadang-kadang berkaitan dengan. Jadi cadangannya nak buat kelas untuk mereka, pendidikan untuk mereka. Ya, betul. Okey, baik. Jawapannya gini ya. Terima kasih. Belanjawan, terima kasih Atika. Atika dari mana tadi? Saya daripada Persatuan Orang Pekak. Dah orang mana? Saya berasal daripada Pulau Pinang, Nibong Tebal. Nibong Tebal. Baik. Abang lah. Baik, terima kasih Atika. Terima kasih Abang Atika ya. Dia dalam belanjawan ini, baru-baru ini, itu di antara belanjawan yang paling banyak memberi peruntukan kepada OKU termasuk autism. Ini kali pertama kita nak adakan sekolah-sekolah khas untuk mereka. Jadi cadangan kita yang awal ini adalah untuk anak-anak sekolah rendah dan menengah. Tambahan yang lebih besar termasuk peruntukan kewangan untuk mengedarkan beban mereka dan pengecualian cukai. Ini maksimum yang kita berikan. Baik. Cadangan Atika ialah bagaimana pula bagi orang yang sudah lepas sekolah atau dah berumah tangga. Saya akan minta umpamanya JAKIM segera tangani masalah ini dan kalau perlu adakan satu latihan khas atas nama di bawah JAKIM bagi kalangan ini. Ya. Walaupun saya fikir kita harus juga menyediakan bagi yang bukan Islam. Jadi biar ada layanan yang kaunseling untuk mereka. Jadi insya-Allah JAKIM akan menyediakan satu program khas untuk OKU dan autism dari segi
latihan dan pahaman Islam dan juga kaunseling. Terima kasih. Alright. Yang saya kagum tadi tukang terjemah tu memang power lah. Betul lah. Saya tak faham sepatah haram tu. Tangan dia gini. Tak faham. Baik. Okey. Siapa? Ada? Okey, kita bagi yang tu dulu. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Azlina Abu Bakar daripada Taman Pauh Jalan Baru. Okey, soalan saya, adakah kerajaan akan melaksanakan pengangkutan awam, contoh LRT, MRT untuk mengelakkan dari heavy traffic jam? So, example saya daripada Taman Pauh nak ke ofis saya di Perai, sepatutnya ambil masa 5 minit. Saya keluar 7.30, tapi pukul 8 baru sampai ofis. Heavy traffic jam sebab dari Nibun Tebal, Bukit Tengah semua. And then lagi satu, contoh daripada BKE Kulim keluar ke Jalan Pematang Libung, Kampung Pertama, semua jalan situ. So kita memang traffic jam traffic jam. Baik, and then lagi satu, Datuk Seri, saya minta tolong naik tarafkan Jalan Pematang Libung laluan Kampung Pertama. Sebab dari BKE sana memang Matang Libung ke Kampung Pertama. Ya, and then keluar traffic jam ke UiTM or Politeknik. Lepas tu lagi satu, suruh jalan banyaknya. 3 soalan tu. Last one. Okay, last one, Sungai Derhaka. Tu dia. Jalan juga. Hujan, penuh air banjir. Kesian orang-orang Kampung Pertama di situ. Memang beli barang rosak. Baik. Lepas tu minta Datuk Seri ambil perhatian untuk ni lah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Datuk Seri Utama jadi terima kasih. Ketua Menteri terus lah no. Ni banyak orang muda tak tahu nama asal Kampung Pertama itu Sungai Derhaka. Sungai Derhaka itu dipanggil Treacherous River. Sungai Derhaka. Dan Sungai Derhaka itu ada sebenarnya PhD dissertation dulu. Saya ada tahun 60-an. Ada seorang Mak Saleh tulis tesis mengenai Sungai Derhaka. Tapi oleh kerana orang kampung ke situ dia rasa tak sesuai dengan nama Sungai Derhaka, tukar jadi Kampung Pertama. Jadi air naik itu memang saya dapat laporan juga ya. Yang kita dia langkah memang ambil masa, cuma sementara ni selalu kita suruh korek sungai, korek parit sementara. Tetapi dia dari tempatan banjir ni dia memerlukan dana yang cukup besar. Tempatan banjir yang kita jalankan sekarang di Johor, di Kelantan, di Pahang, di Selangor ini termasuk Pulau Pinang dah sudah 15 bilion ringgit. Itu hanya tempatan banjir. Tak selesai lagi semua masalah. Semua zaman saya kena tanggung ni. Jalan ni LRT, MRT ni kita terbatas. Macam kita lulus di Pulau Pinang kerana tahap kesesakan terlalu tinggi. Maka akan dijalankan di Pulau Pinang. Kemudian di antara yang paling sesak di Pulau Pinang ni simpang di Juru. Itu kita luluskan. Yang lain tu dia kena ambil masa sikit lah. Nanti saya cuba cari jalan macam mana, lebarkan jalankan sedikit, baiki sikit. Ataupun Abang Azalina, Azhar kan? Azlina Abu Bakar. Nampak kena suruh polis outrider satu pergi Azlina. Dah melawak jangan marah. Tapi sementara ni kena sabar. Macam mana kita baru ambil alih ni, baru semua nak kena buat tempatan banjir. Masa sekarang juga nak buat jalan-jalan baru kena sesak ini. Ya, di Johor ada satu, di Johor ada satu, dan satu jalan sekarang ni tak macam dulu. Dengan nak buat lintasan atas semua ni sama 600 juta, 1 bilion. Untuk LRT Pulau Pinang 1 bilion ringgit lebih. Ini lapangan terbang. Dulu Tawau ni bukan jadi keutamaan kita, tetapi pesawat daripada Korea, China untuk pelancongan di Tawau tu dah meningkat. Maka kena perbesarkan. Jadi saya ambil maklum, saya lihat apa yang patut kita lakukan, insya-Allah kita lakukan. Salam dan orang Taman Pauh tu, jangan marah saya cuba insya-Allah.
InsyaAllah. Okey, baik. Masya Allah. Okey, soalan seterusnya. Okey, ada brother? Ya, di belakang sana. Kita bagi yang tu dulu. Okey, anak muda kita. Okey. Cubaan suara 1, 2, 3. Ya, dengar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kasih saya tujukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Soalan saya Datuk Seri ada 2. Yang pertama adalah bagaimana kerajaan Malaysia merancang untuk mengimbangi keperluan mempercepatkan pembangunan dan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam sektor awam dan swasta. Dan yang kedua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bolehkah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan jumlah pusat nadi yang telah ditubuhkan di Pulau Pinang setakat ini dan bagaimana pusat-pusat ini membantu serta meningkatkan capaian dan literasi digital dalam kalangan penduduk. Sebelum itu nama diberi Muhammad Amsyar bin Saifulizan, mantan yang dipertua Speaker Cawangan Pulau Pinang, merangkap Ketua Biro Mahasiswa Angkatan Muda Keadilan Permata. Terima kasih. Muhammad. Okey. Oi, saya senyum. Soalan PhDU. Ya. Pertama, soalan yang baik tentang AI. Ya. AI, kementerian yang menyelaraskan itu Kementerian Digital. Kemudian yang diberi tugas termasuk MCMC, Kementerian Komunikasi. Maknanya penekanan daripada kerajaan itu, keutamaannya memastikan bahawa seluruh penjawat awam kanan itu diberi pendedahan. Kemudian ada pusat-pusat, rupanya ada pusat kecemerlangan. Ada center, AI center. Ada education satu bab ya, fakulti sebagainya. Jadi kalau nak kata mengimbangi, saya kurang pasti bagaimana saya kata. Kerana sekarang kita baru mula secara agresif. Ya. Very agresif sebab kita agak slow dalam hal ini. Walaupun ada, macam tadi saya ke DOSM, ya, Jabatan Perangkaan, Statistics. Dia memang ada. Dan AI untuk membantu dia mendapatkan data termasuk granular data di tiap daerah. Tapi dia terpisah. Jadi saya cadangkan seluruh jentera itu diselaraskan. AI, private sector, GLICS, government departments dan juga GLICS, AI dan swasta. Swasta, Jabatan Kerajaan dan research centers. Jadi kita selaraskan seluruh negara supaya kita dapat move dalam satu pace yang lebih cepat. Itu yang AI. You see, kita tak ada pilihan tu. Kalau kita ketinggalan bidang AI ni, kita akan ketinggalan dalam saingan dengan negara. Tapi ada yang saya tanya Jason daripada Nvidia, saya tanya Ruth daripada Google, saya tanya juga CEO Microsoft. Saya saja provoke dia, saya tanya baik. Tapi AI ni kan bikinan barat. Isi dan prakasa dia semua barat. Nilai-nilai barat. Dia jawab mudah. Ini cabaran untuk kita. Dia kata AI ini artificial intelligence. Terserah kepada yang kamu masukkan dalam apps itu. Dia muntahkan apa yang ada di dalamnya. Walaupun ada dia buat tafsiran, penilaian, analisa, tetapi berdasarkan apa yang dia masukkan. Jadi terserah kepada kamu. Masukkan nilai-nilai masyarakat Asia, masukkan soal Islam, masukkan seluruh kekuatan dalam Quran dan hadis, masukkan. Jadi bila dia muntahkan, dia muntah berdasar apa yang dimasukkan. Bermakna anak-anak kita mesti dilatih penguasaan AI yang paling canggih yang mungkin. Dan kalau kita lihat umpamanya sama ada di Google, Microsoft, di barat masih ada anak-anak Malaysia. Jadi kita harus berikan ruang dan kesempatan latihan terbaik buat mereka. Nah, pusat nadi saya tak ada jawapan detail. Ni, do you know Salim? Berapa di Pulau Pinang? 41. 41 di Pulau Pinang. Jadi manfaatkan sepenuhnya. Ada 41 nadi di Pulau Pinang. Cukuplah 41 tu. Baik. Tepuk tangan untuk MCMC. Baik.
Okey. Okay, sorry, Salim, you want to add? Okey. Baik, ada lagi soalan yang seterusnya kita bagi. Okey, Tan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada Datuk Seri Utama Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Saya Muhammad Akademis bin Muhammad Nasir daripada Politeknik Subang Pride. Saya ada dua soalan yang saya nak ajukan kepada Datuk Seri. Yang pertama adalah berkenaan dengan penggunaan AI. Seperti yang kita sedia maklum, Yang Berhormat Menteri KPT telah pun melakukan sedikit kajian lah untuk mewujudkan Politeknik AI pertama di negara kita. So saya nak tanya, adakah usaha lain daripada Kerajaan Malaysia Madani untuk meningkatkan ataupun berkasarkan penggunaan AI dalam kalangan mahasiswa untuk memastikan supaya mahasiswa ni tidak ketinggalan daripada negara-negara yang lain yang sebenarnya kita sedia maklum Amerika Syarikat menduduki tangga pertama lah dalam penggunaan AI ni. Okay, soalan saya yang kedua adalah saya menyokong baik usaha Kerajaan Malaysia Madani dalam mengekalkan kebebasan bersuara kepada seluruh rakyat Malaysia. Tetapi seperti yang kita tengok sekarang, banyak kes cyberbully yang berlaku contohnya di IG, di Twitter. So saya nak tanya, adakah usaha daripada Kerajaan Malaysia Madani untuk menangani masalah ini? Okey, terima kasih. Terima kasih. Pertama soal AI. Kita mulakan dengan fakulti AI dan disiplin AI di semua universiti. Kemudian kita sambung dengan AI Politeknik. Tapi bukan di situ saja. Arahan yang diberikan adalah pendedahan AI pada peringkat awal bagi semua mahasiswa. Tapi tentunya mengambil masa sebab kita kena ada pool tenaga pengajar AI yang terbatas. Sebab itu kita rush secara agresif untuk melatih tenaga pendidik termasuk Universiti Pendidikan, umpamanya UPSI. Itu menekankan disiplin AI supaya bila guru dikirim ke sekolah, ada guru yang ada kemahiran. Seperti mana kita perkenalkan komputer dulu. Jadi tentu sedikit mengambil masa, tapi kita in a rush. Saya kena puji juga universiti. Kalau dulu universiti kita nak perkenalkan satu disiplin, kata fakulti, dia ambil masa. Dia kena cadangan daripada jabatan, kepada dekan, kepada fakulti, fakulti kepada board of studies, board of studies kepada council, council kepada bahagian pendidikan tinggi, kementerian. Dia mengambil masa 6 bulan, 8 bulan. 1 tahun baru nak ada. Tapi bila kita perkenalkan fakulti AI di UTM, dia ambil masa hanya 4 bulan terus berjalan. Dan saya luluskan 20 juta ringgit untuk take off. Kemudian kita pastikan di semua universiti dibantu supaya ada keupayaan AI. Dan kemudian diterapkan masuk. Dan sekarang ni TVET. TVET sendiri pun, maknanya Politeknik tentunya lebih tinggi. Tapi TVET sendiri pun ada beberapa kurikulum disiplin AI. Yang keduanya tentang cyberbully. Memang betul. Bukan cyberbully. Pertama saya sebut tadi, bully di sekolah ni pun kerja separuh gila, sikap biadab, rendah akal budi, ganas terhadap anak-anak yang lebih muda, adik-adik dia. Tidak ada langsung kemanusiaan. Bahawa adik-adik yang baru masuk, tunjuk belah kesian. Didik dia, bagi pendedahan. Tapi kita bawa budaya barat. Dia ada ragging. Konon atas nama orientasi. Orientasi ini bagi dia pendedahan. Bagi dia cinta kepada fakulti dan ilmu. Bukan bagi dera. Dia kerja bodoh. Ya? Kerja orang-orang yang tidak ada nilai dan akhlak. Saya masih ingat masa saya masuk Universiti Melaya. Mula. Ya, saya lihat ada apa yang dipanggil senior. Bukan ada ragging, ragging yang diizinkan dan di baptism. Ya, baptism ni maknanya masuk flush, tandas dan flush. Dan ini diterima. Kemudian saya masa itu baru masuk. Saya kumpulkan anak-anak, saya kata, look, if they do this, we'll fight. Universiti tidak bantu. Kerana universiti itu anggap budaya itu boleh diterima. Dan kita lawan. Akhirnya dihentikan. Ya. Jadi ini, ya masa saya muda, saya garang dia. Ya, saya kata mana boleh. Kita ini najis. Ini ada tak muka, flush, baptism. Ya. Jadi oleh itu sekitar keras. Masa itu majlis pengajaran. Kita ada kadang-kadang budak gurau sikit lah. Nyanyi. Tak apalah, sporting lah kan. Senior suruh nyanyi. Saya pun, kalau lagu Azizah, terus saya nyanyi lah.
Tapi ini penderaan. Ya, pukul macam di Universiti Pertahanan serika sampai mati. Ini serika lagi. Kemudian ada, saya kata sekolah kebangsaan ada, sekolah Cina ada, sekolah Tamil ada, mak tafiz, sekolah agama pun ada. Saya tak tahu apa ini diajar. Kemudian bila berlaku, pengetua, guru ada nak cover up. Jangan, image sekolah. Image. Kamu kira image sekolah lebih penting daripada maruah orang. Ini mana ada kemanusiaan. Sebab itu saya arah Menteri Pendidikan, Azlina, Menteri Pendidikan Tinggi, Zamri, tak ada tolak ansur. Ada cerita penderaan, kita ambil tindakan kepada guru kaunseling, haiwan pelajar, pengetua. Dia mesti jawab. Ini tidak. Semasa saya Menteri Pendidikan, ada sekolah menengah sedikit ceras. Pergaduhan, budak kena pukul, masuk hospital. Dan okey. Jadi saya marah. Saya pergi ke sekolah tu. Panggil perhimpunan. Saya kata, orang yang bertanggungjawab, saya minta pengetua, hal ehwal pelajar, semua bertanggungjawab. 24 jam, budak polis masuk, geledah semua. Kemudian 2 minggu, saya nak sekolah ni bersih, disiplin first class. Dia ikut. Anak-anak ni tak ada salah. Saya ikut. Tapi oleh kerana budaya diizinkan. Pengetua atau guru besar lembab. Guru haiwan pelajar, jawatan tinggi, tak jalankan tanggungjawab. Jadi jalan. Kalau berlaku, dia ambil tindakan. Barulah boleh selamat. Jadi saya tidak pandang ringan hal ini. Kerana ini nyawa orang. Keselamatan dia. Psychological impact. Penderaan. Sakit jiwa. Ini apa kerja kita? Sebab tu saya kata, yang bercakap agama, tak ada kasih sayang. Yang cakap soal kebangsaan atau Melayu, tak ada. Kalau betul kita ada cinta kepada agama, pada negara, kita didik. Orang datang ni adik-adik kita. Okey? Itu tentang bullying dalam sistem pendidikan yang saya segah semalam. Cyberbullying pun sama. Ada orang sampai mati. Tapi bila kita nak ambil tindakan, in the name of freedom and democracy. Saudara, orang kritik-kritik lah. Di parlimen tu dia maki saya macam-macam. Ni dia pernah tampau ke pilihan raya. Apa dia tak maki? Londeh habis saya ni. Ejen Yahudi, ejen Cina, ejen India, ejen komunis. Semua dia ejen. Kalah James Bond. Ya. James Bond 1 ejen. Saya 9 ejen. Kemudian hina, aib dari segi peribadi. Macam-macam. Ya. Tapi sudah ada, kita ambil tindakan. Tapi kalau terlanjur, polis ada undang-undang. Ni PDRM ada tanggungjawab. Dan dia mesti jalankan tanggungjawab dia. Untuk jaga. Jangan salah gunakan. Macam saya berbuli, sampai ada anak India seorang tu sampai bunuh diri. Tak tahan. Penderaan hari-hari. Boleh kita izinkan? Tak boleh. Apa saya peduli tentang saudara kata, tidak ada freedom. I don't care. Freedom itu maknanya you mesti jaga maruah dan nilai orang. Freedom bukan untuk kamu lakukan jenayah. Kebebasan bukan untuk kamu untuk dera orang. Kebebasan bukan kamu curi harta negara. Kebebasan bukan untuk kamu menghina orang, mengaibkan orang berdasarkan warna kulit dia, atau kaum dia, atau agama dia. Hari-hari sekarang tak habis. Cerita macam mata sepet, hitam, ni apa dia? Dan kita harus izinkan. Saya bertanggungjawab sama-sama saudara untuk selamat negara ini, bukan nak selamatkan penjenayah-penjenayah ini. Itu tanggungjawab kita. Jadi kita akan perkenalkan undang-undang cyberbullying yang lebih tegas. Dalam sidang parlimen kita akan perkenalkan. Dan saya ada minta badan-badan seperti MCMC, PDRM, ya, ambil tindakan maksimum yang mungkin. Jangan tolak ansur. Yes, this country has to be different. This country talks about freedom and justice, but will never condone any sort of oppression and insult and abuses. Jadi kalau tidak suka kita takut. Ya, malah saya memang keras sikit. Bila buat sikit, ini dia dah rosak. He's no longer a reformer. Dia tidak percaya reformasi kerana ada polis panggil dia siasat. You panggil orang dajal.
You panggil orang Islam kafir. Kemudian nak biarkan begitu. You panggil Cina ni komunis. Dan you bakar orang bagi benci. You kata, oh, biarlah freedom. No, saya tidak fikir begitu. Tanggungjawab saya, saudara, saya ada mandat. Saya nak jaga keamanan dan kestabilan negara ini. Dan saya minta badan-badan penguasaan polis dan sebagainya ambil tindakan yang tegas dan jangan tolak ansur dengan pengkhianat-pengkhianat ini. That's my position. Baik, saya dengan kuasa sebagai pengacara, saya kena bagi satu lagi Datuk Seri Utama, boleh? Satu saja, and then Datuk Seri terus buat kesimpulan dan rumusan. Fadhal yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Tengku Khadijah Alisha, student dari USM. Izinkan saya bertanya kepada Datuk Seri. Saya bagi izin. Boleh untuk bercakap dalam bahasa Inggeris? Yes, you may. Okay, thank you. Jadi Malaysia, our country is developing with the help of AI, kan? Artificial intelligence. How does Malaysia Madani monitor and not let it get out of control in the economic growth and not lose our prinsip ataupun sifat kemanusiaan dalam segi ekonomi? Dan soalan kedua, adakah dengan kepesatan teknologi seperti AI dapat menjejaskan peluang pekerjaan dalam kalangan rakyat Malaysia? Alright, thank you very much. Faiz Utama, bagaimana? Pertama soal AI, saya dah sebut tadi, semua teknologi baru itu ada kesannya, positif dan negatif. Bila kita hadapi industrial revolution, timbulnya industri, apa kesan dia? Kesan dia jumlah pekerja, petani itu akan berkurangan. Dan bila tak ada perubahan teknologi dan revolusi teknologi, maka kebergantungan kepada jumlah pekerja juga kian berkurangan. Tetapi manusia ni dia punya ingenuity, keupayaan untuk reka yang baru. Hilang pekerjaan di kilang, tambah pekerjaan AI. Tutup kilang baju, tekstil kerana upah rendah, buka data center dan AI. Tutup kilang-kilang yang dirasakan low end, buka semiconductor industries. Jadi bagi saya fikir positif. Maknanya ada kesan yang membimbangkan dari segi peluang pekerjaan, tetapi bagi kita bagi latihan. Kalau dulu kita tak ajar digital dan AI di universiti. Sekarang kita harus bagi keutamaan. Kalau dulu kita dah longgar sikit tentang STEM, science, mathematics, engineering, sekarang kita kena tumpu balik. Kena bagi penekanan yang tinggi kerana kalau unjuran 2-3 tahun akan datang, kita akan kekurangan sekitar 30,000 jurutera. Dan kita harus perbanyakkan. Ini sebagai contoh. Now, soalan pertama mengenai AI. Apa kebimbangan kita? Ada. Kebimbangan kita ialah dia kalau tidak diwaspadai akan bukan melenyapkan tapi menghakis, mengurangkan manusiawi, kemanusiaannya, nilai insannya. Kerana semuanya dianggap mesin boleh jawab. Maka sebab itu dalam pendidikan kita, sementara penguasaan teknologi dan artificial intelligence dan digitalization itu penting, penekanan tentang nilai manusiawi, nilai akhlak dan keyakinan agama harus diperkuatkan supaya seiring. Saya jawab tadi umpamanya bila saya tanya Jason, Nvidia, top AI person. Saya tanya Microsoft, saya tanya Google, Ruth. Semuanya jawab, AI ini sebagai juga sains is not neutral. Dia tertaluk kepada siapa yang berikan input kerana muntahannya itu berdasarkan input. Maknanya harus kita asap kesedaran tentang nilai dan kemanusiaan. AI tak peduli tentang sejarah, tentang perasaan, tentang emosi dan sentimen, tentang baik dan buruk. Melainkan dia masuk
letakkan dalam apps itu, dalam prakasa dia, tentang soal nilai dan keyakinan. Dan ini tanggungjawab anak-anak muda dengan latihan, dengan kesedaran, dengan penguasaan AI. Ya. Sudah banyak buku yang mencabar teknologis termasuk AI tentang bahaya kerusakan kepada umat manusia. Termasuk beberapa tokoh-tokoh besar dalam AI ini yang sangat bimbang dengan kemungkinan AI menjadi satu senjata yang akan menghakis keyakinan manusia. Tetapi bagi saya, jangan marah AI sahaja. Sekarang tanpa AI pun, tengok manusia sebahagiannya. Ya? Orang tu kena bunuh ke, kena anak-anak kecil dibunuh, puluh ribu menjadi Gaza. Ada kesan pada mereka? Tidak ada. Ini bukan salah AI. Salah latihan dan nilai manusia itu. Jadi bagi saya, betulkan yang ini. InsyaAllah, kalau kesedaran ini, AI yang kita kuasai di Malaysia ini, tidak akan melepaskan tanggungjawab dari segi kemanusiaan, tamadun dan nilai insaniyah. Ya. Saya tegaskan semula, ya, kerusakan yang ada sekarang ini dan juga ketempangan dari segi apa yang berlaku di dunia yang memang merusingkan, karena saya pun bingung. Saya pernah mengajar di Georgetown University, ya, Washington DC. Dia fellow di Oxford University. Educationnya baik. Profesor-profesor dan studentsnya pun saya pergi ramai yang baik dari kawan saya ingat, orang ni baik. Tetapi kok bagaimana dalam beberapa keputusan begini, dia jadi jahil, dia jadi dangkal, dia jadi tak peduli tentang kezaliman. Aneh juga. Baik itu yang barat. Saya sebut tadi Universiti Pertahanan. Sorry lah ya. Masa saya di Sungai Buloh, saya ada pergi ke Sungai Buloh dulu untuk training. Bila Sungai Buloh, saya ada kesempatan jumpa anak-anak yang 5 orang tu, yang kes setrika yang mati budak-budak. Oh. Jadi saya nak bila jumpa pegawai, saya kata pegawai, kena pegawai penjaga ni ramai yang simpati. Saya kata, boleh tak jumpa budak-budak ni sekejap? Nak tanya. Dia tak boleh, tapi tak boleh lama lah. Jadi masa dia orang dia kerja di kantin ke apa, saya jumpa, saya tanya. Orang, anak-anak ni sopan. Jadi saya sedih. Sopan, cakap dengan baik dan pintar. Intelligent, very polite, very unassuming. Jadi saya tanya, mengapa jadi macam ni? Dia kata, tak tahulah Datuk. Nangis dia. Siapa tak tahu? You tahu ke you serika dia sampai dia tak sedar diri? Yalah, tapi ini ikut geng budaya. Faham tak? Ini yang kita kena latih. Jangan hantar ni bukan masalah barat saja. Macam orang kita kata ini barat, ini yang kafir. Dah. Kita sendiri itu budak-budak 5-5 budak Melayu, ada soal agama, yang ada seorang tu semayang tak tinggal, yang puasa tak tinggal. Apa yang kurangnya? Nilai kemanusiaan. Yang kurangnya apa? Yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Orang beriman itu bukan saja menyampaikan, tapi menghayati. Ini yang disebut penghayatan. Saudara, saya tahu dia bersalah, tapi saya sedih. Saya sedih, saya tengok macam anak-anak saya. Orangnya, saya tengok anak-anak ni 5 orang ni, orangnya baik, saudara. Dia jangan kita hina mereka. Dia nampak baik dan cerdik. Keluarga pun baiklah umumnya. Saya tak tahu, tak kenal keluarga. Apakah saya simpati? Saya simpati. Saya sedih. Tapi apakah kesalahan dilakukan? Dilakukan. Jadi jalur hukum kena berjalan. Tapi yang aneh saya kata, what went wrong? Sebab tu saya bila ke universiti bagi tahu. Universiti juga bertanggungjawab. Pengurusannya kena jaga kerana dia jadi budaya. Dan budaya ini mesti dihentikan. Sekolah pun begitu. Ni cikgu dengar-dengar sikit-sikit bully sikit-sikit. Okey. Kita tahu anak-anak kita di situ, cucu-cucu kita di situ. Kadang-kadang diizinkan. Jangan, saudara. Sebab itu
Kadang-kadang orang hina saya kata, Anwar ni Islam sangatlah, nilai lah moral. We want to development. Betul. Kita nak development. Dan kalau tanya fokus saya ekonomi, pelaburan. Tapi jangan tinggal. Kita ini, kalau di Malaysia, saya ni Melayu, orang Islam, anak Malaysia. Dan Malaysia ini patut berbeza. Pahaman pembangunan kita, budaya kita dengan yang lain. Kita nak hidup sebagai suatu masyarakat. Dan saya lihat kepelbagaian ini sebagai satu kekuatan. Bukan satu perpecah yang membawa kepada perpecahan. Kekuatan, saudara. Jangan sekali-kali. Ini cabaran besar kita. Ini Menteri Dalam Negeri, Saifuddin ada. Dia tahu. Kalau di Kementerian Dalam Negeri, ini di antara isu besar. Bagaimana? Bila sebut 3R. Ini negara dah zalim. Tidak demokratik. Anwar dulu cakap reformasi. Sekarang cakap pun tak boleh. Siapa kita cakap tak boleh? Nak cakap pasal kaum? Boleh. Nak cakap pasal Cina, Melayu? Boleh. Nak cakap pasal raja? Boleh. Nak cakap pasal agama? Boleh. Tapi jangan hina dan kutuk orang dan pecah belahkan. Itu yang tak boleh. Tapi dalam tazkirah apa? Apa nak jadi pada negara kita? Nak bicara Islam tak boleh. Maka kita kena ubah supaya Islam boleh dibicarakan. Yang dengar pun Allahu Akbar. Ya Rabbi. Ya. Tak ada kita halang itu, saudara. Jadi saya nak bicara pada anak-anak ni. Sebagai kepada anak-anak. I'm telling you. Sudah akan warisi. Sudah bayangkan kalau start mudah pecah-pecah belah ini. Tengok benci Cina. Kau ni Cina ni benci Melayu. Ada Cina yang menganggap semua salah ni pasal Melayu. Pun masalah juga. Ada orang Melayu bila pergi Cina ni semua penindas. Salah. Oh India ni gulang kecil cakap banyak. Apa masalah kalau ikut itu? Dengarlah. Cari jalan selesai dengan baik. Jadi saya harap anak-anak bawa budaya ini. Ya. Jangan letih dengar soal isu ini. Jangan rasa lemah. Jangan rasa lemas dengan kenyataan ini. Ini yang anak-anak akan pikul. Saya sudah 77. Allah takdirkan lalu pasang surut, pincang sana, masuk keluar penjara dan sekarang jadi Perdana Menteri. Okey? Saya bertanggungjawab nak didik, nak bagi tahu kepada anak-anak yang sebaik mungkin. Yang akan warisi anak-anak. So, selamatkan negara kita. Angkat martabat. Kerana anak-anak tahu 4-5 tahun yang ingat daripada sekolah sampai ke universiti. Ada yang dah graduate. Ini masa terbaik imej kita di antara bangsa. Ekonomi kita, pelaburan kita. Apakah sudah sempurna? Belum. Apakah kita sudah berjaya? Belum. Tapi inilah masa terbaik untuk kita. Dan make it succeed. Work as a team. As a big Malaysian family. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan kepada Datuk Seri Utama Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Saya buat kesimpulan daripada diskusi kita bahawa benarlah apa disebutkan oleh Martin Luther King, Datuk Seri Utama. Salah satu ucapannya dia kata, I have a dream that one day my 4 little children will live in the nation. Baik, begitulah tadi telah pun selesai sesi dialog bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan pengunjung dan juga sudah semestinya golongan belia yang hadir bagi memeriahkan sesi dialog Temu Anwar Generasi AI. Dan suka untuk saya kongsikan bersama dengan anda juga, antara tetamu VIP yang turut hadir dalam sesi dialog ini adalah Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad bin Abdul Hamid, turut serta Timbalan Menteri Komunikasi Yang Berhormat Teo Ni Ching dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Yang Berbahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Mat Isa. Jadi akan kita ada lagi kupasannya di hujung ini, tapi buat masa sekarang ini kita akan berehat seketika. Kembali Temu Anwar Generasi AI. Kita mencanang kebebasan keterlaluan kini telah mengambil beberapa tindakan untuk mengekang keterlanjuran, termasuk yang menyebabkan kematian melalui aplikasi media sosial. Ancaman cyber kini semakin menggugat tata hidup bermasyarakat dan menjadi lebih membimbangkan. Isu scam, pornografi kanak-kanak, pembulian cyber di media sosial sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa ialah isu besar yang mesti dibendung.
Transaksi mencurigakan lebih 380 juta ringgit berjaya disekat dalam membendung kes skam di Malaysia. Kendati pun begitu, isu skam masih dilihat parah dengan kes yang kian meningkat. Peranan Pusat Respons Penipuan Kebangsaan terus diperhebat dengan peruntukan 20 juta ringgit. Portal fraud kebangsaan telah diluncurkan sebagai ikhtiar memerangi penipuan dalam talian. Portal ini mempermudah pengesanan transaksi mencurigakan secara automatik. Tahun depan, pendidikan berkaitan AI akan diperluas ke semua universiti penyelidikan dengan peruntukan 50 juta ringgit. Universiti Melaya menumpukan AI bidang perubatan bagi menangkis tantangan penyakit maut seperti kanser. Universiti Putra Malaysia menubuhkan Pusat Teknologi dan Pengurusan Kriptologi Malaysia dengan kerjasama NAXA bagi menyusul AI perkomputeran kuantum sebagai persiapan mendepani ancaman keselamatan cyber serba rumit. Ini satu kebanggaan kita kerana mereka telah dianggap di antara yang teratas 10 institusi pendidikan universiti terbaik di dunia dalam bidang ini. Sebab itu kita bagi perhatian khusus. Universiti Sains Malaysia menerusi AI semiconductor, hub semiconductor dunia, terutama dengan Intel dan Infineon. UKM menaruju AI alih bahasa supaya mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Keselamatan Cyber Negara dan Pengubalan Akta Cyber 2024, NAXA akan diberi tambahan perjawatan seramai 100 orang dengan tambahan peruntukan 10 juta ringgit. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Temu Anwar Generasi AI. Di minit-minit yang terakhir ini, di penghujung ini, kita dapatkan pencerahan ataupun konklusi bagi Temu Anwar Generasi AI. Kalau kita dapat saksikan sebentar tadi ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, banyak ya isi-isi intipati dan tertarik daripada pesanan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut menyentuh isu mengenai buli dan pergaduhan. Tidak akan bertolak ansur turut mengarahkan Menteri Pendidikan untuk membuat siasatan terhadap kes buli dan pergaduhan. Jadi untuk konklusi di ujung ini, bersama dengan saya tetamu yang diraikan, iaitu Yang Berbahagia Datuk Zulkarnain bin Mohamed Yassin, Timbalan Pengarah Urusan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Assalamualaikum Datuk Zul. Waalaikumsalam Nadir. Kita bertemu lagi di Pulau lepas Pinang. di studio di Pulau Pinang pula kita. Tapi Alhamdulillah. Perancangan kita sepatutnya di Pulau Langkawi, tapi jumpa di Pulau Pinang. Rezeki kita. Betul. Baik, kalau boleh kita lihat dari dialog sebentar tadi Datuk mengenai Temu Anwar Generasi AI, apa yang dapat kita buatkan konklusi bagi Temu Anwar Generasi AI di Pulau Pinang ini? Alhamdulillah, terima kasih. Pada saya, apa yang saya boleh rangkumkan adalah ini satu keprihatinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Perdana Menteri untuk membakar semangat sebenarnya, membakar semangat anak muda supaya terus sebagai pewaris negara terus mempertahankan negara kita, terutamanya ya berkaitan dengan mengelakkan daripada unsur-unsur benci dan buli dan penghinaan. Jadi ini sangat, dan Yang Amat Berhormat sangat tegas sekali dalam memastikan bahawa tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur permusuhan. Sebaliknya membakar semangat untuk membangun. Dan dua aspek pembangunan yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah satu, pembangunan dari segi teknologinya, AI dengan peruntukan bajet, dengan sokongan daripada agensi-agensi kerajaan. Kita sedia untuk membantu dan menggerakkannya, kemajuan teknologi ini. Tetapi di samping itu, amanat yang lebih penting daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah pembangunan siasat, pembangunan insan. Sifat ihsan itu harus dititik beratkan, dan ini juga telah diberikan penekanan yang berat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana walaupun apa kemajuan teknologi itu,
sifat insan ihsan dan apa yang kita panggil wisdom. Wisdom tu Allahu Akbar. Wisdom itu kita melihat sesuatu itu dari segi unsur kemanusiaan. Kita masih ada sifat-sifat itu. Apabila hilang sifat kemanusiaan, kewarasan, itulah yang kita bertindak menzalimi orang lain, menghina orang lain dan bertindak di luar kawalan untuk memecah belahkan masyarakat dalam negara kita, seterusnya menghancurkan negara kita. Ya, itu dia kalau kita dapatkan kesimpulan daripada kesimpulannya, betul apa yang Datuk Zul katakan itu, iaitu dari segi ihsan yang selalu kita sebut ihsan madani, itu yang kita maksudkan untuk diterapkan kepada generasi belia, generasi muda di luar sana yang turut hadir pada hari ini. Antaranya juga yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut menekankan menitik beratkan mengenai pendidikan. Sebab apa? Daripada ilmu ini dapat melahirkan generasi yang berkualiti. Ya, dari segi emosinya terkawal. Dengan ilmu ini dapat kita memupuk supaya generasi akan datang dapat kiranya membendung ataupun mengawal emosi dari sudut lebih profesional dan positif, Datuk. Dan juga Datuk, kalau boleh harapan daripada Datuk sendiri untuk menjayakan Temu Anwar seterusnya bagi mungkin ada lepas ini ataupun generasi AI ataupun ada generasi lain lagi. Datuk, harapan saya ataupun harapan MC sebagai penganjur program AI ini, kita akan membawa dalam misi kita membawa pembangunan teknologi di pusat nadi kita. Kita akan sedang laksanakan program Microsoft Teach, AI Teach, dan di samping itu kita ada juga program pembangunan siasah, iaitu program Klik dengan Bijak, iaitu menyediakan keupayaan individu dan masyarakat untuk resilient atau ketahanan diri daripada ancaman-ancaman jenayah cyber dan mengamalkan sikap ataupun prinsip-prinsip rukun negara yang sekarang ini setiap agensi dikhendaki melafazkan rukun negara tersebut. Jadi ini prinsip-prinsip ini harus kita pegang kerana ini adalah asas pembinaan negara kita. Ya, asas pembinaan negara kita lihat pada rukun negara, di mana bukan sahaja kita menghafal rukun negara itu, tetapi seharusnya kita memahami setiap daripada prinsip rukun negara itu dan sendiri. yang lebih penting adalah penghayatan terhadap prinsip-prinsip. Tepat sekali Datuk Zul, iaitu penghayatan yang kita perlukan, penghayatan terhadap rukun negara agar kita walaupun berbilang kaum, berbilang latar belakang, tadi ada Perdana Menteri kata mengenai pelajar-pelajar di universiti yang ada perbezaan jurang daripada senior dan junior. Bila memahami konsep sebenar sahsiah peribadi itu sendiri, tidak akan ada jurang perbezaan. Ya, Datuk Zul? Saya sangat setuju. Ya, dan juga itulah yang Datuk Zul war-warkan sebentar tadi, iaitu daripada pihak MCMC juga ada pembangunan mengenai sahsiah ataupun sahsiah daripada setiap golongan belia. Dan bagaimana pula perangkaan-perangkaan ataupun aktiviti yang dirangka oleh MCMC ini, adakah dikongsikan di media sosial juga? Kita memang ada platform media sosial kita, dan kita akan kongsikan apa juga aktiviti yang berjalan seterusnya. Tetapi saya seru kepada yang hadir di Pulau Pinang ini untuk melawat booth menadi yang kami sediakan, kerana di situlah kita membangun keupayaan untuk usahawan, dan juga kita ada booth Klik dengan Bijak untuk membina ketahanan diri dan memahami isu-isu yang berkaitan dengan ancaman cyber termasuk penipuan. Jadi bagi kami, kita hadir di sini, kita bawa Perdana Menteri di sini dengan semangat supaya rakyat kita terus menyokong aspirasi Malaysia Madani. Baik, Datuk Zul. Nadi tu sehingga pukul berapa kalau boleh nak tahu tu? Sehingga pukul 9 malam. 9 malam. InsyaAllah masih lagi sempat bagi seluruh warga Pulau Pinang yang berada berdekatan di tapak ini untuk sama-sama sertai bagi menjayakan program yang telah pun diatur susun atur bersempena dengan Temu Anwar Generasi AI. Baik, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Zulkarnain bin Mohamed Yassin, Timbalan Pengarah Urusan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Terima kasih
Datuk. Terima kasih Nadir. InsyaAllah kita jumpa lagi di KL ya. Kalau boleh di hujung ni kita sebut bersama-sama Malaysia Madani. Boleh Datuk? Boleh Datuk. 1, 2, 3. Malaysia Madani. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan.